Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di HQQH TV. Okey kawan, sekarang ni aku berada dekat spot Amazon Ni spot Amazon kawan. Tengok. Ni spot Amazon. Lama aku tak datang kat spot Amazon ni kawan. Memang lama tu tak datang. So aku nak cuba kat sini lah. Mancing. Okay, aku nak kena pergi ke dalam dulu. Ni cadangnya nak pakai dua umpan. Umpan sawit dengan umpan buah ayam. Tak tahu lah dekat spot Amazon ni ada gedak lagi ikan. Oh, memang aku panggil Amazon lah. Tempat ni pun macam Amazon tu. Lama tak datang spot ni. Last datang dulu pun masa dapat ikan patin tu je lah. Lepas tu dah tak datang dah. Ni nak datang pula. Spot ni pun dah ramai. Memang selalu orang datang pun spot ni. Dia jenuh sikit nak masuk sini. Dia tersembunyi sikit. Allah. Mana dia spot? Lama tak datang. Target patin lah ni. Target ikan patin. Kalau ada. Tak ada macam mana kan. Cuba lah. Kita cuba. Oh dia. Tak barang lu. Jom kita tengok spot. Ni dia. Ni dia spot dia. Spot patin ni. Lama tak datang. Aku nak balik kat sana. Sehari tu aku dapat patin pun aku balik kat sana tu. Okey kawan. Untuk umpan hari ni dua macam Ada dua. Sawit satu. Lepas tu pokok ayam tu. Pokok ayam ni dah lama dah. Seminggu, 2 minggu dah. Cuba lah tengok. Perambut macam biasa kawan. Untuk set joran ada bawa 2 batang. Ni satu. Tu ni satu. Ni rail ni baru beli hari tu ni. Murah je 20 lebih. Beli rail murah. Dynamo nama dia. Murah lah. Boleh lah main. Lampam lah tengah. Okay kawan, aku nak cakuk-cakuk dulu umpan. Nak siap-siap. Lepas tu kita terus buat balingan kat belakang. Moga-moga hari ni adalah hasil. Lama dah tak dapat ikan ni. Okay kawan, aku nak set up dulu. Okay kawan, untuk permulaan dah siap dah umpan usus ayam. Jom kita terus buat balingan tengok. Okey kawan, aku nak pasang apa ni? Umpan sawit pula. Okey kawan. Dah siap dah. Umpan apa ni? Sawit. Sawit dadu. Okey, jom kita cuba. Oi. Lebah.
Okey kawan, main bottom ni kena tunggu dulu. Kita tunggu dalam setengah jam, sejam. Tengok, dah ada tarikan lagi baru kita tarik. Kawan, tadi ada ikan tarik yang umpan usus sayang. Ada tarik tadi tu. Ada tarik tadi. Mana kau tu dia tu. Tu. Dah tarik dah tu. Tapi aku tak tahu sangkut ke tak lagi. Tengok tu. Ada tarik tu. Tapi tak tahu sangkut ke tak lagi. Sebab dia baru makan-makan Kita tunggu dulu tengok. Kita tunggu dulu tengok. Tak boleh nak tarik kuat tak? Tunggu dulu. Umpan usus ayam ni dia kena tunggu dulu. Sebab aku pakai mata kail banyak. Lepas tu banyak pula umpan tu. Tu dia kalau kena tunggu dulu. Tengok kawan, tengok. Dia ada melengkung sikit lagi lah. Umpan sawit duduk diam tu. Umpan sawit lambat sikit kalau kat sini. Aduh. Aku nak cuba tarik lah. Sangkut dah tu. Lepas. Bau kawan, bau. Kok. Bau. Aduh, dia gigit tangan aku. Dia gigit tangan aku kawan. Dapat kau bau. Alhamdulillah rezeki tengok. Bau. Dapat juga. Lama tak dapat bau. Dia masuk ke kayu dah tadi. Mana kayu tadi? Dia sangkut ke kayu. Selalu tak ada kayu tengah tu. Alhamdulillah tengok. Dapat nasi ko. Tak dalam ni dulu. Aku nak pasang umpan sekejap. Kawan, tu ikan apa kawan? Tu. Tu ikan apa tu? Tu. Mana dia pergi kawan? Dia timbul situ tadi. Dia macam ikan haruan. Tapi bukan ikan haruan. Dia ada lampa-lampa batik-batik dekat dia punya apa?
kat badan dia kawan. Lawa. Bukan ikan kawan. Bukan ikan toman. Ikan apa? Tak ada dah. Duduk main kat situ tadi. Tak apa lah pasal umpan lu. Umpan sawit ni kawan. Kat sini kalau ada rezeki. Besar patin kalau dapat sini. Tunggu je umpan patin ni. Umpan sawit ni kita biar. Aku pernah naik kat sini. Berapa kilo 4 kilo 600 je apa. 4 kilo lebih kat sini. Kat 5 kilo ke 5 kilo lebih je. Aku tak ingat terlalu besar tu. Tunggu lagi. Ada makan. Umpan sawit ada makan. Umpan sawit ada makan tu. Dah ada makan. Umpan sawit ada makan. Ada makan. Dia tengah makan. Tengok kawan. Aku tak tahu ni kena ke tak lagi. Tengok. Sebab aku jarang pakai sawit tu. Aku tak pernah tahu sangat. Dia kena macam mana. Sangkut macam mana. Tengok tu. Ni umpan sawit ni kawan. Dia dah bawa ke tepi dah. Dia masuk ke tepi. Aku tak tahu ikan apa.
sebenarnya aku tak tahu mau umpan sawit ni. Rupanya dah jadi macam tu, rupanya dah sangkut dah. Nak pergi sana jap. Putus kawan. Tak dapat diselamatkan lah. Aku tu terang, aku tak erti lah mancing guna sawit ni. Aku tak tahu masa bila dia kesangkut tu. Dah kena dah rupanya macam tu. Aku tak tahu ikan apa. Kecil sangat. Dia macam ikan kecil. Dia tarik. Dia takkan masuk kayu. Aduh, aku tak tahu ikan apa. Aduh, sayang tu. Sayang kawan. Aku tarik tadi ke ujung. Lepas tu tak dapat kok. Duduk di bawah kayu. Aku ferah tu lah kawan. Banyak kali jadi macam ni. Memang sawit. Aduh, ferahnya rasa. Tu aku memang tak apa pro sangat main umpan-umpan sawit ni. Aduh, ferah gila. Besar. Dia besar lah cerita dia. Masa aku tarik dia sangkut tu, kuku dia tarik lagi. Ferah gila aku orang ni. Tak tahu kenapa. Dah tiga, 4 kali dah aku jadi macam ni kalau umpan sawit. Aku tak tahu dia punya. Aku tak tahu tu ikan jenis ikan apa. Aku pernah dapat sekali ikan kelabau, tapi aku tak. Yang tu dia tarik tong macam tu. Yang ni keting. Lepas tu dia call lama call dia masuk ke tepi. Aku ferah gila ni kawan. Aku buat rambut tadi gila letih tengok ni. Aku ikat kat sini, aku buat satu lagi putus. Aku buat kau punya kuat. Aku pakai nombor 17 tau. Aduh, ferah gila rasa kawan. Tak tahu rasa hari ni aku rasa ferah gila. Aduh, tu aku malas sangat main umpan sawit kawan. Umpan sawit kecewa. Kecewa dia dalam. Aduh, aku tunggu lama kan. Dari mula aku sampai ni pukul berapa? Pukul 2 lah. 1 lebih lah. Aku tunggu dalam pukul jam. Aku sampai tadi dalam pukul 9 lebih. Kat pukul 10 ikut 10 lah. 10 11 12 1. Pukul 1 lebih baru dia makan umpan sawit. Aduh, sayang kawan. Besar. Mesti aku cakap tu besar ikan tu. Dia makan sikit-sikit macam anak ikan. Bila kita tarik, dia tekan. Ikan apa tu Kalau korang tahu ikan apa kan, korang komen sikit. Korang komen kat ruang komen. Aku tak tahu. Memang aku kalau bab main umpan sawit memang aku kalah sikit.
Bukan, memang aku kalah sikit. Aku mengaku aku tak apa nak power nak pakai umpan sawit. Tu ada satu lagi tu aku dah pakai umpan sawit lah tu. Tapi tak mau makan tu. Dia makan yang mula-mula aku baling dia. Aku mula-mula aku baling aku pure. Ui sayang lah. Aku frah gila ni kan. Aku rasa frah gila lah. Oh, ni lah dia reality yang main umpan sawit kan. Kita jiwa raga kita tu dia jadi rasa macam kecewa. Mungkin lah ada orang lain pun akan rasa macam ni juga kan. So aku ceritakan kat korang macam mana perasaan tu. Main umpan sawit ni memang dia rasa macam frust. Bila lucut sangkut dia rasa frust sikit. Frust dia mendalam masuk. Aduh. Mana lah aku nak try sekali lagi tengok. Aku nak tunggu sampai pukul 3. Okey, aku nak buat rambut jap. Tengok buat rambut ingat susah. Sampai putus-putus aku buat rambut. Aku pakai mata kayu 17. Memang kalau tak sangkut ke kayu memang dapatnya. Aku nak buat rambut jap. Okey kawan, dah siap. Jom kita cuba tengok sekali lagi. Kita tengok sekali lagi. Dia kecewa tu kawan. Dia datang daripada kita tunggu lama. Dia daripada situ dia rasa kecewanya sebab kita tunggu lama. Lepas tu lucut. Lepas tu sangkut, putus. Yang tu je buat kecewa. Lama kita tunggu lama. Mainkan kabau ni macam ni lah. Ni aku rasa kabau dah tadi. Aku pernah kat sekali dekat atas macam tu kok. Dia mepeh ke tepi tau. Lepas tu pergi ke kayu. Aduh hai. Kecewa dia satu sebab kita tunggu lama. Okey. Aku nak tunggu sampai pukul 3 ni. Tengok dapat ke tak. Tengok kawan, dalam mulut baung ni ada sawit lah. Umpan aku ni dah berapa hari dah tu lalat mari banyak. Ada umpan sawit dah, ada buah sawit. Baung ni makan buah sawit dah. Ada buah sawit dah wah. Baung ni makan buah sawit punya. Tu. Buah ni Baung makan buah sawit juga ya kawan. Baru aku tahu. Lagi berapa saat? 3 saat. 60 saat. 50 saat. Tengok kawan. Nak pukul 3 dah. Okey, kita tunggu Kita tunggu. Sikit. Pukul 3 dah. Jom kita berangkat. Aduh. Kecewa hari ni kawan. Kecewa perasa. Kecewa hari ni. Hari ni kecewa.
Untuk hasilnya hari ni dapat seekor ikan baung, tengoknya. Baung. Dapat seekor, alhamdulillah dapat juga. Tak kumpau lah. Cik, tak kumpau. Aku tak suka sangat pakai istilah kumpau-kumpau ni. Sial bagi aku. Alhamdulillah dapatlah seekor apa baung. Ikan apa? Ikan tadi tak boleh lah, tak dapat. Macam mana? Air cantik ni kalau tunggu mesti boleh dapat lagi ni. Tapi semayang dak lagi, so balik lah. Jangan tunggu semayang dak lagi. Enjoy juga semayang kena kan. Jangan duk tinggal. Tiang agama tu. Kemas-kemas barang sekejap. Okey kawan, aku dah siap-siap kemas semua beg semua dah barang masuk dalam beg. Ni lah. Dah siap. So aku nak balik lah. Tak ada apa barang tinggal. Jadi kita jumpa lagi di episod yang akan datang. Moga-moga episod yang akan datang ni ada lagi ikan yang dapatlah ikan. Tak kecewa macam hari ni. Okey kawan, balik dulu. Assalamualaikum. Hari ni betul-betul kecewa. Bismillah. Bebe yo, kok yo. Oh, dapat ikan ni. Ada yo, kok yo. Dapat ikan baung ni be. Oh, meletup. Batik ya. Meletup. Alhamdulillah, menu orang bujang. Tunggu apa lagi? Balau lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Balau lagi. Kabau. Ni halio. Ni cabai. Ni bawang merah. Bawang besar, bawang putih. Semua ni semua bagus-bagus belakang ni. Ni balik bagus sekali ni. Bismillah. Halau angin jahat. Halau angin jahat dalam perut. Makan keri-keri. Sama belacar.
Makan kering-kering sehat. Bismillah. Nhưng mà đây Gì mà đây? Gì mà đây? Cùng khắp mai. Siapa orang lelaki kalau nak bagi power, nak bagi pekat dikat, ni daun bawang. Dia pekat sikit yang mana yang tak ada anak lagi kan. Elok lah ni. Amalkan bawang putih, bagi pekat likat, barulah dia berlari laju sikit. Kalau cair tak laju. Dia kalau pekat likat tu laju sikit lah. Dia lari. Bukan sikit, banyak lah. Siapa-siapa yang tak ada anak lagi, amal lah makan macam tu ke. Buat goreng macam ni makan bawang. Khas untuk orang lelaki lah. Ini pun bagus lah.